Bagi Al-Quran, semua benda yang berbeza ni, agama berbeza, ideologi berbeza, tapi banyak juga yang kesamaan. Dialog ini satu benda yang penting dalam masyarakat manusia. Jadi apa yang terkandung dalam Al-Quran ini, prinsip-prinsip untuk berdialog untuk sepanjang zaman. Nabi membentuk, transform, membentuk, mengubah diri pengikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke segmen Telus Bicara. Bersama anda, saya Dr. Mazli Malik. Hari ini saya tidak berseorangan. Saya ditemani seorang figura yang begitu disegani, penuh dengan ilmu, dan saya kira antara gergasi dalam keilmuan Islam mutakhir ini bukan hanya di tanah air, malah di peringkat global, tidak lain dan tidak bukan Profesor Datuk Dr. Osman Bakar. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Sama-sama. Okay. Jadi, Datuk, ini hari kita akan cakap berkaitan perkara yang bukan biasa-biasa. Tadi, dalam perjalanan ke sini, saya ada berbual. Jadi, ada yang bertanya kan, dia kata, nak buat apa? Saya bilang buat podcast. Jadi bila buat podcast, orang yang seperti saya dia ingatkan akan cerita politik ataupun akan cerita yang apa tu kita cakapnya sebagai bicara biasa-biasa kosong-kosong. Jadi saya kata tidak. Saya bersama Datuk Prof. Osman Bakar. Dia kata, wah ini tajuk apa? Saya kata tajuknya bukanlah berat sangat dan bukanlah ringan sangat, iaitu tentang dialog dan juga sunnah Nabi. Kan? Biasa kalau orang sebut dialog, saya tak tahulah pemahaman dalam bahasa Malaysia ni, dia ada kefahaman dia sendiri sebut dialog. Walhal dialog itu mungkin dari segi etimologinya mempunyai maksud yang tersendiri. Saya ingat first time dengar ceramah Datuk ialah berkaitan dengan method dialogical. Ini beberapa tahun yang lalu lah Datuk gunakan tu, dan melekat sehingga hari ini. Jadi bila kita ada ruang bicara ini, telus bicara, kita nak cerita tentang dialog. Jadi Datuk, sorry panjang sangat saya punya mukadimah. Kita terus kepada perbincangan kita. Apakah maksud dialog tu sendiri, Prof? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Dr. Mazli. Sekarang ini istilah dialog itu sudah sering disebutkan oleh berbagai pihak. Ya. Maknanya istilah itu semakin popular. Perkara pertama yang perlu kita jelaskan ialah bahawa istilah dialog itu berasal daripada Barat. Khasnya perkataan dialog dalam bahasa Inggeris itu berasal daripada perkataan Latin yang istilah Latin itu ialah dialogos. Dan Latin itu sendiri pula terbit daripada perkataan Yunani, Greek Yunani, iaitu dialogos. Jadi dari segi etimologi, dari segi asal usul istilah itu, dialogos bermakna dua perkataan, dua pendapat, ya, dua pihak, antara dua pihak. Jadi pada asasnya, kalau kita balik kepada tradisi dialog di dunia barat, ia bermakna pertemuan dua pihak, pertemuan perbualan antara dua pihak, itu conversation between two parties. Ya. Dan yang menariknya di barat itu yang memperkenalkan konsep dialog ini ialah ahli-ahli falsafah di Greek seperti Socrates, Plato dan Aristotle. Socratic dialogue. Ya, Socratic dialogue. Ya. Tetapi yang mereka faham dialog itu agak bersifat elitis, makna kepada ahli fikir, ahli falsafah. Sebab mengapa? Sebab topik-topik yang mereka bincang itu memang yang bersifat intelektual, kefalsafahan. Membincangkan soal isu-isu besar, bukan isu-isu kecil, isu besar. Jadi itu dari segi latar belakang Barat. Ya. Dan sejak dialog
budaya dialog di kota Athens itu, kita dapati bahawa tradisi itu disambung oleh misalnya pemikir-pemikir Kristian Timur yang berbahasa Syriak, yang bahasa Suryani, Syriak, dan kemudian diwarisi oleh Islam. Jadi bila tulisan-tulisan tentang dialog dari Greece dan daripada tradisi Kristian Suryani, maka orang sebenarnya tokoh pertama dalam Islam yang membincangkan tentang dialog ini sebagai satu konsep, sebagai satu kaedah berbincang, kaedah berbicara yang dihuraikan oleh Aristotle dengan panjang lebar. Itu di bawah tajuk topik yang sebenarnya dia yang kalau diterjemahkan oleh Al-Farabi sebagai Jadaliyah. Daripada perkataan Arab dalam Quran, jadal. Wajah dilhum. Wajah dilhum ini billati ahsan. Berjadallah, berdialoglah. Maknanya juga berdialog di situ. Berdialoglah kamu dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik hujah. Jadi kalau oleh kerana dialog ini satu benda yang penting dalam masyarakat manusia. Jadi kita dapati masyarakat manusia di barat, di timur, di tengah, di antara dua itu berbicara tentang dialog ini menurut istilah masing-masing, misalnya tempatan. Jadi kita pun di alam Melayu ini kita ada istilah itu. Semasa kita sebelum datang Islam, apa dia istilah? Ya, bicara. Bicara itu maknanya dialog. Jadi programnya kita sekarang ni program dialog sebenarnya. Kita berdua. Ya. Kalau seorang monolog. Ya, sudah program ni program dialog sebenarnya. Kita sedang berdialog antara dua pihak. Pertemuan idea, interaksi antara idea kita berdua. Ya. Itu sebenarnya satu konsep yang sebenarnya berakar umbi dalam masyarakat. Jadi kalau dalam tamadun ini Cina, kalau menurut Profesor Tu Weiming, tokoh pemikir ini di negara Cina sekarang ni, yang dianggap sebagai sarjana dalam bidang Konfusianisme, dia kata ni dalam konteks negara Cina, Confucius lah yang memperkenalkan budaya dialog. Jadi budaya dialog. Jadi maknanya bagi sebenarnya yang mencirikan dialog Confucius ini ialah pedagogi, pendidik. Macam mana dia nak mendidik pengikut-pengikut dia. Dia memperkenalkan bahawa sebaik-baik cara untuk dia menyampaikan ajarannya kepada pengikut-pengikutnya ialah melalui dialog. Itulah sebaik-baik cara menurut dia nak menyampaikan kebenaran. Dan kemudian bila saya lihat itu, ini memang bukan Confucius saja sebenarnya. Ada kaitan antara dialog dengan fungsi kenabian. Macam setiap nabi menyampaikan kebenaran pada pengikutnya dengan cara berdialog. Tapi dialog dalam pengertian yang salah. Ya, maknanya dia tanya pengikut dia apa itu. Pengikut dia jawab ataupun tanya dan dijawab balik. Jadi dialog antara pengasas agama dengan pengikut-pengikut. Begitulah juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi Prof dah sebutkan dialog, kalau bahasa Arabnya hiwar ataupun jidal tadi, jadilhum. Jadi dialog dan debat dan berhujah, adakah sama? Dia kait rapat. Kait bukan dua ni. Maknanya berhujah. Jadi hujah itu salah satu aspek berdialog. Dalam dialog mesti ada hujah. Tapi sebab itu Al-Quran menyeru supaya berhujah sebaik-baiknya. Billati ahsan. Ya, wajah dilhum billati ahsan. Berhujahlah ataupun berdialoglah kamu dengan rakan ini dengan hujah yang terbaik. Apa maksudnya hujah terbaik? Itu banyak para pentafsir Al-Quran menjelaskan. Pertama sekali mestilah mengandung kebenaran. Maknanya isi kandungan dialog itulah mesti
ilmu yang benar. Mestilah untuk kebaikan, untuk keadilan. Itu jadi di sini itu dari segi content of dialogue, isi kandungan, ilmu yang terkandung dalam dialog itu. Tapi dialog ini bukan sahaja tentang isi kandungan yang nak disampaikan ataupun kita nak bertukar pendapat, tetapi juga approach-nya, pendekatannya, adabnya. Itu yang billati ahsan itu juga ya, dengan cara yang terbaik. Jadi misalnya kita dalam dialog ni berbeza sikit dengan debat. Dalam debat ni biasanya kita nak menundukkan kawan ataupun yang parti yang kita berdebat gitu. Tetapi untuk dialog itu, dialog dan pada peringkat yang paling mulia, paling tinggi, itu mestilah beradab. Beradab dari segi kita menyampaikan idea, di samping adab di akhlak kita. Ya. Jadi bukanlah maknanya dialog ini lain sama sekali daripada debat. Ya. Sebab dalam debat pun soal yang sama tu mungkin dari segi isi kandungan. Tetapi dari segi adab, cara kira mungkin berbeza. Macam mana kita melayan kita punya lawan kita. Tapi dialog yang dimaksudkan oleh Quran tu macam Nabi lah, dialog Nabi itu bukan saja yang dia sampaikan itu kebenaran, ya, kebaikan, tetapi juga cara adab dia menyampaikan itu dengan yang sewajarnya. Saya teringat Prof, ketika dululah buat PhD, kita buat tajuk tentang epistemologi yang saya ambil banyak manfaat daripada tulisan-tulisan Prof. Sampai hari kalau tengok reference saya banyak daripada Prof. Kita lihat bahawa dialog dalam Quran ni, kalau nak ikutkan lah, hatta sebelum penciptaan manusia, Adam tu sendiri, berlaku dialog antara Allah dengan malaikat. Bila Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya, dia kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat. Nak ikutkan, ialah Allah Maha berkuasa, dia buatlah. Tapi dia bicara dengan malaikat, beritahu malaikat dia nak buat. Betul. Betul. Kemudian malaikat argue pula. Atajalu man yusidu fiha wa yasfiku dima kan. Dia kata takkanlah nak buat orang musnahkan, tumpah darah. Tapi Allah Ta'ala tak pula kata, aku tahu. Tapi Allah Ta'ala buat kan. Dan hatta nak tunjukkan kepada malaikat itu sendiri kenapa Adam layak jadi khalifah, dialog juga. Suruh sebutkan nama-nama pada setiap benda di dunia. Jadi dialog tu Prof, betulkan saya kalau salah, itu dah memang kehendak Rabbani untuk kita mengambil ilmu. Ini salah satu metodnya. Betul Prof? Betul. Memang itu cara Al-Quran menyampaikan. Macam dia matlamatnya Allah nak Tuhan nak meletakkan manusia sebagai khalifah. Ya. Dilantik seorang manusia. Tetapi bagi nak melaksanakan matlamat itu, banyak pihak yang terlibat. Termasuklah malaikat. Malaikat terlibat. Betul sekali, malaikat terlibat dalam penciptaan manusia. Ya. Dan bila nak sampaikan ilmu daripada Allah kepada manusia, juga melibatkan peranan malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Jadi Allah SWT mengambil kira yang penciptaannya itu meliputi pelbagai makhluk yang ada kaitan dengan penciptaan manusia. Dia nak tunjukkan Islam ini inklusif. Inklusif itu. Tak ada pihak yang terlepas pandang. Itu yang cantik tu ya. Itu memang betul apa yang Dr. Mazli sebut tu. Sebab itu di dalam Al-Quran ada perintah kepada Nabi supaya berdialog. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW supaya berdialog. Dalam surah Ali Imran, ya, ayat 64 kalau silap saya, ayatnya berbunyi, ya, qul. Itu perintah tu. Qul. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ya, katakanlah wahai Muhammad,
ya ahli kitab, wahai ahli kitab, ya, ta'alau ila Kalimatun kalimatin sawain bainana wa bainakum. bainakum. Itu arahan daripada Allah SWT, anjuran daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Allah ini kepada Nabi, kamu kena pergi kamu ajak ahli-ahli kitab. Pertama mengajak kepada kalimah bersamaan. The common word. Jadi di sini juga maknanya bagi Al-Quran, semua benda yang berbeza ni, agama berbeza, ideologi berbeza, tapi banyak juga yang kesamaan. Jadi pendekatan ini satu pendekatan Rabbani, pendekatan Al-Quran. Macam mana kita nak berdialog? Jadi nak bagi dialog berjalan maju, kita mesti pilih dulu kesamaan. Common ground, Bukannya perselisihan, perbezaan. Kalimatun Kalau sawa. terus kepada perbezaan, berkelahi kita. Betul, kalimatun sawa. Apa ini agak menarik. Tadi kita katakan melalui surah Al-Baqarah penciptaan Adam tu, Allah Taala nak ajarkan kita method dalam menimba, menghasilkan ilmu dengan dialog. Ya. Tapi saya dapat faham ada lebih lagi lepas dengar Prof cakap tadi, iaitu method komunikasi. Ya. Komunikasi bila Allah Taala cakap Allah Taala tahu bahawa yang akan terlibat dengan penciptaan manusia dan bumi ni malaikat. Betul. Jadi maksudnya kalau dalam organizational management, kita kena clear kepada kita punya subordinates ni, okey ni kerja kau. Ya. Dan kena tahu bahawa ini berlaku A, B, C, D. Barulah boleh ikut SOP semua. Sebab kalau communication tak clear, nanti kerjanya tak harmoni. Kan? Betul. Jadi maknanya approach Al-Quran, pendekatan Al-Quran ni ialah walaupun kita nak membuat arahan misalnya kepada subordinate, kepada bawah ni, tapi bukan paksa macam itu saja. Mesti dengan penjelasan. Dengan penjelasan. Penjelasan. Mengapa? Menarik ni. Satu sudut lain pula saya nampak. Betul. Bukan main arah ya. Ya. Okey. Dan hatta kepada Rasulullah SAW pun bila Ta'ala nak minta dia berdialog dengan Ahlul Kitab, ini yang ialah kalau nak ikutkan yang tidak di atas landasan yang benar, itu pun Allah Ta'ala bagikan guideline kalimatin sawa, common ground. Common ground. Yeah. Di sini dalam zaman moden ini kita dengar apa yang berlaku dulu, gagasan the common world antara Muslim dan Kristian. Ekoran daripada kenyataan anti-Islam daripada salah seorang Pope yang terdahulu ya. Jadi itu. Tapi dalam Quran ada lagi ayat Quran, ayat yang lain. Itu sepatutnya kita jelaskan dulu apa perspektif Al-Quran tentang dialog. Sebab ada ayat-ayat dalam Quran. Ya. Jadi tadi kita dah sebut tentang berhujah dengan dia. Itu daripada surah Lebah ya. Kemudian di surah ayat berkenaan dengan lita'arafu. Itu Allah jadikan manusia daripada sepasang lelaki dan perempuan, menjadikan kaum suku kaum dan sebagainya itu lita'arafu, agar kamu kenal mengenali antara satu sama lain. Ini ayat tentang dialog juga di sini ya. Tuhan Allah jadikan manusia berbagai-bagai keturunan kaum etnik. Apa tujuannya? Itu untuk kita kenal dan mengenali antara satu sama lain. Macam mana kita kenal mengenali kalau kita tidak berdialog? Jadi dialog itu salah satu cara efektif li ta'arafu. Jadi maknanya budaya yang saya suka sebut budaya li ta'arafu. Budaya dialog, kenal mengenali antara satu sama lain. Dan dia ada dia punya tingkat juga tu Prof. Sebab kalau nak ta'arafu, berkenalan, tadi kita kata mesti ada common ground. Jadi kena ada sebelum berkenal ta'arafu itu kena ada buat sikit homework untuk ta'alamu dulu. Kita kena tahu background dan kemudian lepas ta'arafu barulah datang li ta'allafu. Dia li ta'lif bainal qulub kan maksudnya. Cuma Prof, tadi Prof ada sebutkan tentang apa tu dalam tradisi Islam. Saya terfikirlah dan Prof kata budaya dialog ni sebahagian daripada perkembangan ketamadunan manusia itu sendiri. Tadi Prof sebut Al-Farabi. Saya teringat kepada
Imam Abu Hanifah. Hmm. Beliau berketurunan Farsi. Sebelum menceburkan sepenuh masa dalam bidang fiqh, beliau menceburkan diri dalam bidang ilmu kalam. Sebelum itu merupakan peniaga dan masih lagi berniaga walaupun tu. Cuma method beliau nak bandingkan dengan Imam Malik contohnya yang berada di Madinah, dan imam selepas beliau seperti Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tekankan konsep dialog. Hatta kalau kita lihat catatan pun, selain pada buku Al-Fiqhul Akbar pun, Imam Abu Hanifah tak ada kitab fiqh kecuali catatan-catatan anak-anak murid dia. Abu Yusuf, Zufar, kan? Kisai. Jadi catatan anak-anak murid dia inilah dikira sebagai mazhab Hanafi. Mazhab dialog gitu. Maksudnya mazhab Hanafi adalah mazhab dialog. Ya. Dia akan lontarkan satu perbincangan anak-anak murid dia, maka terhasil itu. Betul. Adakah ini, Prof, yang kita tahu kalau budaya dialog falsafah ini Sokratik. Tetapi saya lihat bila Prof kata Al-Farabi tadi, saya teringat kepada Imam Abu Hanifah, adakah ia juga sebahagian daripada budaya Farsi itu sendiri? Sebenarnya kalaulah mereka itu datang daripada sebahagian daripada masyarakat Farsi dahulunya, ya, itu orang kata itu secara kebetulan sejarah, tetapi idea itu sebenarnya universal. Idea universal, ya. Jadi kita kena balik misalnya kepada agama Kristian sendiri, kepada Nabi Isa alaihissalam. Saya cukup tertarik dengan satu perkara. Dan dalam bahasa Arab istilah dialog tadi hiwar. 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 Kalau katakan jadaliyah itu macam hiwariyah, ya. Tapi perkataan hawariyun dari segi bahasa Arab sangat menarik. Akar kata kepada perkataan hiwar dengan hawariyun iaitu pengikut Nabi Isa. Dia punya disciple. Sebab itu disciplehood macam itu katakan balik kepada bagaimana Nabi membentuk, transform, mengubah diri pengikutnya itu. Salah satu makna akar kata perkataan hiwar, hawariyun, ya, haurun itu ialah transformasi, mentransformasikan. Kita melalui dialog kita berubah, bukan main cakap. Dialog is transformative. Itu cukup cantik bagi saya, cukup cantik. Sebab tu bila dalam surah As-Saff dia sebut kan, bila Nabi Isa tanya man ansari ilallah, siapa pembantuku, kan? Kalau mereka ni ke pembantu Nabi Isa lah. Nahnu ansarullah. Qala al-hawariyun. Jadi hawariyun, etimologinya merujuk kepada rakan-rakan hiwar Nabi Isa. Jadi saya tegaskan, dialog hiwar ni adalah cara Nabi. Cara Nabi. Ini teringat buku Prophet Khalil Gibran. Ya. Dia adaptasi konsep dialog dia. It's the way of the Prophet. Yes. Dialog. Dialog is the way. Jadi dalam tradisi, kita kembali tajuknya, sunnah Nabi sendiri. Kadang kalau sunnah, ini hari kalau kita faham, kalau seorang itu tok guru ke maha guru ke, memang satu hala ajalah. Nak dialog pun kita segan semua. Apatah lagi macam saya banyak tanya kat Prof ni, orang kata ini macam kurang ajar dengan tok guru kan. Tapi dalam Islamnya tidak sebegitu. Betul. Kalau kita nak lihat kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, dalam percakapan, cara dia menjawab mereka yang bertanya dia, itu semua mengandungi hikmah. Ya. Jadi cuma bila sampai, walaupun sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada dialog di antara para nabi dengan pengikut-pengikutnya, pengikut utama yang dia punya katakan sahabat-sahabat dia lah dalam konteks ini. Kita guna istilah sahabat-sahabat kan. Tapi keistimewaan Islam itu kerana Islam ni agama yang terakhir. Jadi masyarakat itu lebih terbuka daripada yang sebelumnya. Sudah tentu je kerana agama Islam ini agama yang terakhir. Tidak ada lagi agama selepas Nabi Muhammad SAW.
Jadi apa yang terkandung dalam Al-Quran ni mestilah memberikan prinsip-prinsip untuk berdialog untuk sepanjang zaman, daripada zaman Nabi Muhammad sampai kepada zaman kita sekarang. Kita lihat betapa ni penting itu. Jadi bagi praktiknya, contoh yang terbaik ialah bila Nabi Muhammad sampai di kota Madinah. Macam mana nak membangun kota ini sebagai sebuah kota negara, sebagai sebuah negara. Jadi dia panggil semua ketua-ketua masyarakat. Itulah terhasilnya piagam ataupun perlembagaan ini Madinah. Itu hasil daripada dialog antara Nabi sebagai ketua negara untuk ketua masyarakat. Sahifah Madinah. Itu yang paling bagus sekali dari segi dialog ni. Maksudnya dialog menghasilkan satu benda yang tangible. Sebagai sebuah masyarakat, sebuah negara. Dari macam kita lah, konteks macam kita. Cuma saya terfikir, Prof, Rasulullah SAW dalam berhadapan dengan audiens dia dari pelbagai lah. Ada pengikutnya, sama ada muhajirin ke ansar, ada yang menentangnya, kan, terang-terangan gitu, dan ada yang mungkin mereka yang datang dengan kosong, tabula rasa, datang kosong-kosong untuk bertanya kan, neutral. Jadi bila berhadapan dengan yang menentang ni menghina, mencaci, memfitnah, bagaimana dialog Nabi dengan mereka ni? Nabi Muhammad SAW itu tadi mengajak mereka yang menentang dia itu, mengingatkan mereka tentang perkara-perkara yang daripada pihak agama yang baru, agama Muhammad SAW, mempunyai kesamaan. Kesamaan itu. Kamu tak setuju, tapi mari kita balik ke perkara-perkara bersamaan. Itu dia kata, apa dia? Yang pertama sekali, ala na'budu illallah. Itu yang pertama. Kita tidak menyembah selain daripada Allah. Itu sebenarnya itu semua. Itu soal mereka ni menyeleweng itu soal lain, tetapi itu merupakan ajaran semua agama. Wala nusyrika bihi syai'an. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan apa-apa sekalipun. Tapi yang ketiga ni cukup penting. Ini topik untuk berdialog ini cukup luas kan. Apa dia? Wala yattakhidha ba'dan arbaban min dunillah. Sebahagian daripada kita tidak mengambil sebahagian yang lain sebagai manusia untuk dipuja-puja dan didewa-dewa. Ini maknanya no human slavery. Hanya slavery kita ni untuk Allah, bukan untuk manusia. Ini membicarakan macam-macam. Tak mahu apa bentuk pengambahan kepada manusia. Tak ada. Bukan hanya dari sudut teologi saja. Betul saja ini. Malah dari segi kehidupan pun tidak boleh jadi arbab. Jangan kita menjadi yang didewa-dewakan, disembah-sembah. Itu cukup. Ini saya teringat kepada Syed Qutb dalam Fizil Al-Quran lah, walaupun agak kontroversial orang kata, tapi antara dia kata seruan Nabi yang begitu jadi slogan revolusi apabila dia menyeru kepada pembebasan membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia. Betul. Oh, saya tak nampak benda itu. Itu. Jadi macam apabila tentera-tentera Islam menawan Andalusia semenanjung Iberia. Apa dia? Kami nak membebaskan orang-orang Iberia daripada perhambaan kepada manusia kepada Allah. Saya teringat, Prof. Alhamdulillah banyak. Pagi ni agak ceria. Bagi saya gembira. Saya teringat saya belajar Tarikh Al-Islami dulu. Bagaimana kita belajar sejarah Islam. Kita tentera Islam masuk ke Farsi zaman Umar. Perkara pertama yang rakyat Farsi gembira sebab dia dengar dulu mana ada internet bagai kan. Bahawa dia kata Arab yang bawa agama yang baru ini tidak akan menzalimi rakyat. Perkara pertama, mereka bawa mereka punya hasil mahsul nak berikan kepada datang waktu tu bukan Umar tetapi Panglima Islam yang datang. Jadi dia kata kami tak ambil gini.
Dia kata kami hanya ambil zakat kalau kamu masuk Islam. Kalau tidak, kamu bayar jizyah untuk pertahankan kamu. Tapi zakat itu pun kami beri pulangkan kepada orang miskin di kalangan kamu. Cik, dia kata ini apa punya hatta tamadun Parsi yang begitu mendalam pun tidak membawa erti kemanusiaan yang begitu tinggi, iaitu kemerdekaan sesama manusia. Maksudnya antara kita tidak ada arbab. Itu erti erti pembebasan yang diperjuangkan oleh Islam. Membebaskan manusia untuk kebenaran dan keadilan. Itu konsep keadilan. Contoh yang diberikan oleh Saudara Dr. Aziz berhubung dengan memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama mereka. Itu yang kata-kata Rabi' ibn Amir kan? Datang dia rendah pendek, dia bawa tombak, jumpa dengan Rostam, tombak tu ke bawah habis kapet kawan tu. Kata, ni kau datang ke sini nak buat apa kan? Kau orang Arab gembala kambing, kami Parsi besar. Dia kata nak bebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia, perhambaan hanya untuk Allah. Ya, ini satu seruan revolusi lah ni. Kalau mana sekarang kita bercakap tentang dialog antara Islam dengan yang bukan Islam, kita kena cari titik-titik pertemuan. Ya, betul Prof. Okey Prof. Kita kembali pada zaman ni. Prof rasa konsep dialog ini bagaimana dengan masyarakat kita pada hari ini? Adakah wujud, atau kalau wujud subur? Tidak, ataupun kalau subur, adakah benar-benar menepati kehendak dialog itu sendiri? Budaya itu sudah ada, sudah lama, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Budaya dialog ni atas nama perbualan, berbicara. Kalau di Jawa sendiri ada perbualan, omong, bukan semuanya omong kosong. Bukan semua ada omong yang tak kosong. Soal sudah tentulah benda yang kita dialogkan itu sesuatu yang benar, yang penting kepada masyarakat, yang juga menyentuh soal kepercayaan. Apa tujuan kita? Untuk mencari kebenaran. Kita mencari kebenaran untuk memperkukuhkan saling kefahaman, saling memahami antara satu sama lain. Ini semuanya topik-topik yang kita. Di sini sebenarnya sudah berlaku dalam masyarakat kita. Ya. Semasa kita mencapai kebenaran, sebab kita mencapai kebenaran, kita perlu membentuk satu negara. Jadi sudah ada juga dialog politik. Dialog politik sudah ada antara puak-puak keturunan Melayu, Cina, India dan sebagainya. Kita nak mencari titik pertemuan. Titik pertemuan, membangunkan sebuah negara baru. Ya. Jadi ada. Cuma dialog antara yang berhubungan dengan isi kandungan keagamaan itu yang kita nak cuba elakkan, nak mengelakkan takut sensitif dan sebagainya. Tapi sekarang kita hidup pada keadaan di mana kita semua sudah terdedah kepada ni, tak ada soal nak mengelakkan, ini tak boleh bincangkan. Dunia terbuka. Ya, dunia terbuka. Jadi itu maknanya budaya itu ada, tetapi perlu diperbaharui, perlu disuburkan balik, terutamanya melalui sistem pendidikan. Sistem pendidikan. Cuma saya ada satu pemerhatian, Prof. Kadang-kadang, tadi kita cakap kalimat sawak kan, ataupun persamaan, common ground semua. Kadang-kadang, kalau dalam dialog, ni kita cerita dunia moden lah, dunia moden ini hari, kalau di media massa ke ataupun di ruang terbuka, kita bicara tentang satu perkara yang sama. Sudut pandang berbeza, faham berbeza. Membawa natijah yang berbeza. Sebab kita tidak ada persefahaman untuk kita luruskan apa sebenarnya pokok perbincangan kita. Kadang-kadang satu perkara tu kita rasa kita sebut isunya A, yang pihak kedua nampak A, pihak ketiga nampak A ke. Tapi sebenarnya A yang kita nampak tu daripada sini. Yang kawan tu nampak daripada sini, yang kawan lain tu nampak daripada sini, dan tidak ada usaha dalam dialog kita untuk memahami pihak B dan pihak C. Bila tidak ada usaha dan kita bertegas dengan sudut pandang kita, saya rasa dialog tak ke mana kot. Sebab itu sekali dialog saja tak berjumpa, kita tak boleh nak menyelesaikan. Sebab itu mesti merupakan sesuatu yang berterusan.
Satu yang berterusan ini satu ya kita nak memasyarakatkan. Ada isu yang kita tak boleh nak selesaikan dalam hanya satu dialog, sesekali berdialog ya, tapi berterusan. Sebab itu macam melalui sistem pendidikan kita misalnya ada 5 rukun negara. 5 rukun negara. Itu pun kita mempunyai kefahaman yang berbeza. Bukan sama. Di peringkat rendah lain yang dia faham, menengah lain. Tetapi kalau kita teruskan usaha itu, malah kalau kita jadikannya. Saya nak beri contoh beginilah ni Dr. Mazli. Kita di sekolah ada aktiviti debat. Setiap sekolah ada debat. Ya. Debat. Baik. Tadi kita katakan bahawa walaupun sebahagian unsur daripada debat itu ada kesamaan dengan dialog, tapi ada yang berbeza. Jadi kalau kita ada kelab debat, kita mesti ada juga untuk melatih pelajar ini latihan dialog. Ya. Latihan dialog, pilih satu topik. Misalnya keruntuhan institusi keluarga. Katakan. Keruntuhan institusi keluarga bukan hanya menjejaskan orang Melayu, menjejaskan orang Cina, semua kaum terjejas dengan pengaruh modernisme ke atas institusi. Kita bagi itu sebagai latihan misalnya untuk di sekolah menengah. Ya. Kita bentuk dua tim. Dua tim yang satu tim terdiri daripada berbagai kaum jugalah. Ya. Tetapi macam debat juga, tetapi di sini lebih kita nak mendidik kita punya pelajar-pelajar ni bagaimana nak berbudaya dialog. Ya, ya. Betul, Prof. Saya rasa ini amat penting. Dulu kalau ingat time sekolah, saya Ustaz Sakijan, dia mengajar saya dekat sekolah English College dulu lah. Saya rasa tu jam tak ada orang buat macam itulah. Tapi dia buat macam Prof buat. Dia masuk kelas, okey, dia tahu, bagikan kelas 2 kumpulan. Dia pilih satu tajuk, okey, bincangkan. Kita tingkatan 2, tingkatan 3, kita rasa macam pelik. Tapi sekarang ni mungkin dah normal kan. Tapi dia membuka pemikiran kita untuk memahami sudut pandang orang lain. Yang kita rasakan kadang-kadang apa kita sebut tu, yang kita faham, itu juga orang lain faham, tapi rupanya tidak. Jadi ada percambahan pemikiran, ada pencerahan dan sebagainya. Jadi bila kembali kepada pendidikan, saya ingat Prof, zaman saya dulu saya buatkan Speakers Corner dekat sekolah. Dekat Speakers Corner, tujuan asalnya ialah untuk anak-anak ni dia asah bakat lah, public speaking ataupun dialog speaking atau ada separuhnya nak buat persembahan semua. Saya tak tahu sama ada masih hidup lagi kat sekolah ke tidak. Dan itu pun saya terinspirasi daripada sekolah anak-anak saya dekat UK tu lah. Setiap hari Khamis mereka ada show and tell. Daripada sekecil 3 tahun sampailah sebesar umur 16 tahun. Sentiasa ada benda tu. Jadi bila Prof sebutkan dialog ini perlu berlaku dalam pendidikan kita sendiri. Dalam sistem pendidikan. Baik, Prof. Kita perlu perkenalkan satu bidang baru yang kita namakan sains dialog dan seni dialog. Dialog ni bukan saja sains, seni dialog. Ya. Ini penting. Kita didik pelajar kita untuk juga. Di UIA rasa ada lagi kan thinking skill. Kita masih ada. Ada kelab. Ada kelab. Ada kelab tu. Kelab critical thinking. Saya cuba nak menganjurkan kita perluaskan konsep critical thinking ni. Supaya kita mengambil kira juga ilmu daripada tamadun-tamadun lain, bukan daripada barat saja, tapi juga daripada tamadun Islam, daripada tamadun Cina, India, yang juga mempunyai sistem berfikir. Betul. Seni berfikir tu. Tapi malang Prof, oleh kerana arus kolonialisme ini, seperti mana disebut oleh De Souza tu kan, dia kata epistemicide. Barat ini dia genocide terhadap ilmu-ilmu dunia lain. Iyalah, sebab yang sekarang ni cukup menyedihkan lah. Maknanya contoh yang terbaru kita semua dengar apa yang berlaku, perang Teluk, konflik di Teluk. Jadi serang orang yang misalnya yang menyerang, satu pihak menyerang pihak yang lain tanpa orang kata dipaksa macam tu. Itu tidak baik. Jadi mesejnya apa nak selesaikan dengan kekerasan. Itu mesejnya.
Kita kan mesej kita ialah apa juga masalah yang kita ada, mari kita berbincang, berdialog, berbicara itu semua tu. Apakah ini yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dalam Betul, menyelesaikan isu antarabangsa? dalam ucapan dia 2 tahun yang lalu semasa dia meresmikan persidangan antarabangsa tentang Islam dan komunisme. Dia kata, mari kita jadikan Malaysia sebagai dialogical community. Dialogical community. Ya. Ya. Dan yang contoh dan teladan dialogical community ini ialah Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah. Ya. Jadi bagi orang Islam cakap sunnah Nabi, sunnah makan, sunnah tidur, sunnah apa semua, jangan lupa ini. Sunnah dialog. Sunnah berdialog. Terletusnya perang Amerika Israel ke atas Iran, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengambil langkah yang proaktif berhubung dengan semua pihak yang terlibat. Walaupun terdapat pihak pembangkang yang memperlekehkan, menjadikan sebagai lelucon dan sebagainya, tetapi kita lihat banyak perkara dapat diselesaikan. Perdana Menteri kita sekarang, lepas budaya semangat dialog sudah lama tertanam dalam jiwa dia.